Allah Ta'ala uji kita, hak Islam ni pun belum tentu. Jangan ingat kita ni lahir-lahir dapat IC kita Islam, maknanya kita ni orang baik. Belum tentu. Ada dah orang yang Muslim tapi masuk neraka? Ada dah. Sebab itu ada ayat, neraka wail untuk orang yang semayang. Tapi, tak usah bahas lah tak semayang tu. Hak semayang pun kena. Kalau semayang dia tu lalai. Kalau semayang tak mencegah dia daripada kemungkaran. Orang yang mengumpat, orang yang ribah, orang yang fitnah. Ustazah, saya cakap benda betul. Saya tengok tu Ustazah, ya Allah, saya tengok ni. Apa ni dia cakap ni panggil B. Contohlah kalau yang faham. Kita bercakap benda walaupun betul. Ini dia panggil ribah. Cakap buruk tentang orang. Islam larang. Apa tujuan kita bercakap? Hak nak cakap buruk tentang orang ni bila je boleh? Puan-puan buka dekat website Mufti Selangor. Keadaan yang dibenarkan untuk kita bercakap hak tak baik tentang orang tu, satu dalam mahkamah. Kita nak cerita di depan hakim, dia ni buat jahat, sekian, maka dibenarkan dalam mahkamah. Yang kedua, untuk tujuan apa, terlalu jahat sangat kemaksiatan yang dibuat, lalu kerana kita nak bagi supaya tak merebak, waktu tu sahaja boleh. Jadi ini yang kita sebut, ya. Walaupun kita ini dilahirkan menjadi seorang Muslim, bimbang dan takut-takutlah. Belum tentu lagi kita akan terus masuk syurga.